Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dapur Pak Su kita bersiaran semula. Alhamdulillah, hari ini ada daging fresh sempena Hari Raya Aidiladha. Kita dapat daging fresh, kita goreng dulu. Kita tengok apa yang kita nak buat. Okey, ada sikit lah daripada Pak Su. Kalau orang kata dapat daging banyak, nak pakai tu sikit, ambil bahagian yang nak guna saja, yang lain tu tak payah basuh, kita simpan. Sebab bila kita basuh, kita simpan, dia akan menyebabkan daging tu akan ada hilang sikit rasa fresh dia. Okey, so selamat mencuba. Kita tengok nanti apa kejadiannya dari dapur Pak Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.